Top 5 bank Malaysia yang menawarkan pinjaman peribadi dengan interest paling rendah tahun ini. Kebiasaannya kalau sebut saja pasal pinjaman peribadi dari bank tempatan, selalunya kadar bunga atau interest rate agak tinggi. Cekik dah tau. Semua bank memang macam tu. Ada bank yang kenakan interest rate yang tinggi dan ada yang rendah. Tapi isunya adalah susah nak naik turun bank untuk dapatkan informasi terkini kadar interest. Jadi di video kali ini saya ingin share 5 bank yang menawarkan pinjaman peribadi interest yang paling rendah. Sebelum ke video, sila langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan updates berinformasi yang bermanfaat, dan juga kalau perlukan minyak enjin kereta motor original murah bawah RM40 iaitu Trendmol X, sila follow link view produk kat bawah kiri video ni. Okey, jom ke video. Kalau anda tahu bank lain yang menawarkan pinjaman peribadi dengan interest rate atau bunga yang lebih rendah dari 5 bank yang saya senaraikan ini, sila bagi tahu kat komen ya, supaya member lain tahu di mana lebih murah. Jadi mereka boleh pergi terus untuk mohon pinjaman. Bank pertama yang berikan pinjaman peribadi dengan interest yang rendah adalah Muamalat Bank. Menerusi Personal Financing I dengan kadar 2.77% setahun, sangat sesuai buat mereka yang nak bayaran balik jangka panjang selama 10 tahun tanpa garantor atau processing fee. Boleh lawat muamalat.com.my untuk informasi lengkap. Bank kedua adalah Co-op Bank, bank koperasi pertama ya di Malaysia dengan Islamic loan interest rate rendah iaitu 2.67%, sangat sesuai buat mereka yang nak pinjam Islamic patuh syariah dan kos yang rendah. Boleh dapatkan informasi terkini dari cbp.com.my. Dan bank ketiga dalam senarai adalah UOB Bank Malaysia, personal loan interest atau bunga setahun adalah 3.99% setahun, dan pinjaman boleh buat sehingga 150,000. Ini pinjaman peribadi ya. UOB tidak kenakan sebarang charge pemprosesan, tak perlu garantor atau gadai sebarang aset. Dapatkan informasi terkini dari uob.com.my. Bank keempat adalah CIMB Bank, iaitu di bawah cash plus personal loan dengan interest rate atau bunga kekal 4.38% tahun tanpa charge tambahan untuk proses ataupun bayaran awal penghabisan bayaran bulanan. Boleh lawat cimb.com.my untuk informasi terkini. Dan bank kelima adalah Bank Islam menerusi Personal Financing I non-package dengan kadar bunga sebanyak 4.50% tahun serta bayaran balik untuk jangka masa 10 tahun. Dapat juga melegakan sebab bayaran bulanan yang rendah. Untuk informasi boleh lawat bankislam.com. Jadi mana satu pilihan anda? Kalau nak kelulusan cepat, boleh mohon pada Bank Muamalat, CBP iaitu Bank Koperasi, dan juga kalau nak pinjaman peribadi biasa boleh memohon pada UOB, CIMB. Tapi kalau nak pinjaman jangka panjang, Bank Islam adalah pilihan terbaik. Apa jua bank yang anda nak pinjam, pastikan anda membayar balik setiap bulan supaya nama tidak di blacklist. Nanti naya, tak boleh buat pinjaman mana-mana pun. Untuk pinjaman rumah, pinjaman kereta, apa jua pinjaman pun tak boleh buat. Okey, sekian video untuk kali ini. Diharap members dapat like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Jumpa lagi di video akan datang.